Oh bos, selamat petang saya Awang Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Ini Myris banyak rendah 28,000 sahaja. Tahun 2022 berdua Activa 1.0 auto punya. Ini advance spec. Okey, 1.0 cc kecil lah, 3 silinder, lepas tu ada turbo. Harga cuma jual 49,800. Kalau kereta ni loan bank ikat 9 tahun, tadi saya ada kira lah 600 lebih sehingga 700. Kalau zero deposit lah, zero deposit. Boleh nampak dia punya cat masih original lagi ya. Okey, sini ada celah sikit saja. Okay, kita tengok enjin dalam macam ni. Okey, 3 plug lah. 1 2 3 plug turbo kat sini. Okey. Dia dalam enjin yang kecil. Dalam banyak kosong lah, banyak kosong. Okey. Semua ori lagi. Kalau kereta ni nak beli cash 49,800. Kalau buat loan on the road 50 lebih ya, 50 lebih. Original punya sport rim lah. Original punya sport rim, dalam banyak cantik. Saya buka lampu sekejap. Dalam leather lah. Dalam memang leather, tepi kantara. Atas sini tepi leather. Okey, dia leather ada sikit celah lah sini, naik jatuh warna. Okey, macam ni aja. Okey, dia punya Myris 28,000. Lepas tu dia punya meter digital lah. Servis kat sini. Okey, tahun 2025 bulan 6 29. Okey, dalam ada original punya touchscreen player. Lepas tu pedal seat tak ada lah. Steering memang cantik punya sebab Myris dia 28,000 mah. Belakang. Dia dalam punya warna hitam dengan merah saja. Two tone lah, orang cakap two tone warna. Bubung hitam di merah. Okey. Lepas tu belakang. Belakang punya lampu macam ni, banyak cantik. Tahun 2022, berdua Activa 1.0 advance spec lah, advance spec. Harga jual 49,800. Kalau full loan bulanan 600 lebih sehingga 700 lah, ikat bank. Kalau kredit lain kira kredit lain kira. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari Activa 1.0 punya, kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.